takkan kita nak biarkan TikTok menentukan masa depan negara? Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, kalau kita tidak melakarkan masa depan yang kita nak, then faktor-faktor sosial media, faktor-faktor geopolitik dunia ni menentukan masa depan kita. Siapa juga yang jadi kerajaan bertanggungjawab melalui agensi ni untuk menjaga komuniti. Macam Tekong, kita jaga komuniti. Saya letakkan ada 3 trust yang saya ucap, dan tadi Ustaz Ali pun ada sebut. Trust yang pertama ni, saya fikir rakyat perlu disedarkan balik tentang pentingnya tahan setia. Kan? Tahan setia ni kita kena sebut bahawa tahan setia kita ni kepada negara ni. Tapi saya lihat generasi yang mutakhir, kita dah beri hak kenegaraan, iaitu untuk mereka memilih kerajaan. Undi 18 kan. Tapi bagaimana dia nak memilih siapa, itu hak dia. Tetapi bila dia nak memilih, dia kena faham bahawa negara ni ada sejarah dia, ada akar dia. Bila dia pergi memilih waktu pilihan raya itu, dalam keadaan dia naif tentang sejarah negara, dia naif tentang bagaimana negara ni dibentuk. Kan? So akhirnya dia pilih ikut apa? Ikut sentimen, ikut emosi, ikut bahasa orang muda. Orang muda sekarang dia kata ikut TikTok. Kan? Tak boleh lah macam tu. Mana saya sebut tadi, sosial media sangat dominan, sosial media membentuk persepsi orang kan. Dan kalau kita tidak turun menjelaskan, menerangkan, jadi orang boleh memanipulasikan. Itu yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Dan itu menyebabkan kita punya kestabilan politik kita terganggu, keharmonian hidup rakyat terganggu, pelabur tak datang, hidup kita pun jadi kucak kacir. Takkan kita nak biarkan TikTok menentukan masa depan negara? Betul tak?